Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya memulakan bicara saya pada hari ini, saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak manis bukan jika saya tidak mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberikan Nur Adlia Zafirah binti Zamri yang merupakan pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Temeloh Jaya. Dengan itu, marilah kita memahami dan mendalami modul bicara buku kita pada hari ini, iaitu Captain Shooter karya Izzatul Husna, terbitan Open Bridge Publication, di mana cetakan pertamanya pada bulan Mac 2023. Novel ini mengandungi 148 halaman bercetak dan mengandungi 10 bab di dalamnya. Novel ini mengisahkan tentang seramai 10 orang pelajar tingkatan 4 yang dipilih untuk menjadi peserta bagi kem bina si Cemerlang selama 3 hari di Raut Pahang. Tahun ini, pihak pengurusan kem menggunakan projek permainan video berperanan strategi yang dipendekkan sebagai PVBS, ciptaan Dato' Muaz, saintis komputer terkenal sebagai model kem. Peserta akan menjadi pemain digital di dalam PVBS yang berkonsepkan strategi tempur secara berkumpulan. Mereka terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama yang diketuai oleh Ash, iaitu Captain Astra Legend yang tergugat dengan Violet Shooter yang diketuai oleh Nisa yang mempunyai ahli squad yang berbakat dan berdisiplin, yang sangat bertentangan dengan ahli Astra Legend yang sentiasa bermasalah. Faiz adalah antara ahli Astra Legend yang sentiasa tidak berpuas hati dengan gaya kepimpinan Ash. Disebabkan sikap Faiz dan kekalahan Astra Legend membuatkan Ash ragu-ragu dengan jawatannya sebagai kapten. Dia menanyakan dirinya, adakah dia salah mengatur strategi atau tidak layak untuk menjadi kapten. Tanpa Ash sedari, ada sesuatu yang bakal menguji Ash dan rakan-rakan di dalam PVBS tersebut, lagi-lagi melibatkan nyawa mereka sendiri. Novel ini juga bertemakan sebagai pengenalan tentang dunia sains dan teknologi di awal sekolah. Manakala pengajaran yang dapat kita simpulkan dalam novel ini, kita hendaklah sentiasa berani untuk mengharungi apa jua cabaran yang akan datang, terutamanya dalam dunia sains dan teknologi yang semakin berkembang pada hari ini. Jika anda ingin mendapatkan novel ini, anda boleh membelinya di kedai buku berdekatan dengan anda. Harga novel ini pada Semenanjung Malaysia berharga RM10, manakala Sabah dan Sarawak pula berharga RM12. Akhir kata, marilah kita bersama mengamalkan amalan membaca, kerana membaca adalah jambatan ilmu. Sekian, terima kasih. Bangsa membaca, bangsa yang berjaya.